Saya nak sambung soalan ni, soalan B pula. Height of the image. So dia nak HI. So kita tahu formula M sama dengan negative V over U sama dengan H image over H object. So kita tahu semua benda kan, kita cari yang ini dulu. So negative 6 bahagi 2. Betul ke? Betul kan? Bahagi 3. So akan dapat negative 2. Lepas tu negative 2 sama dengan HI over HO. So HO pun kita tahu, bawa pergi sebelah. Darab silang. Ada lagi tak yang tak tahu darab silang tu apa? 5 darab 10 kuasa negatif 2. Darab negatif 2 dah akan dapat HI. So HI nanti awak akan dapat negatif 10 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Ataupun boleh buat dalam ni lah, sama je. Okay, revision. Kalau magnification kita negatif, maksud dia apa? Kita punya image tu adalah inverted. Okay, kalau negatif M means image tu adalah inverted. Alright.